And good morning everybody. Day 13, day 13. Okay, semalam duduk kat sini. Apa nama tempat dia, I tak tahu. I akan pin dalam video lah. Rodi dengan Pok Din come to join me together to go down south. Kita split lah. Split 2 group. So, yeah. Heading down to Chump Pond first. Untuk makan-makan dulu, then down to Surat Tani, and then down to Nakhon Si for the night, and then tomorrow we should go down to Patong, then end of story. Okay, apa nanti kita jumpa on the road. Okay, dah habis lunch di Chumpon, di Dapur Asma. So nanti saya taruh pin kat location kat sini. Kena halal lah. So disebabkan hari ni hari Jumaat, kita akan pergi ke masjid lah, bagi Pok Din dengan Dodi U-turn. Dodi dengan Pok Din pergi sembahyang Jumaat je. Nak juga pergi depan kanan kan? There about one place kan. Sini tak boleh. There's another place kan. Ke sana lebar sikit jalan. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen.
Good morning, selamat pagi semua. Kami sekarang berada di Nakhon Si Thammarat, akan menuju balik lah. Tapi akan stop di Betong untuk 1 malam untuk rest. Sebab dari sini ke Betong dalam plus minus dengan isi minyak, berhenti jap. Nak bawa Dodi pergi Route 41 Patalong jap, and then straight down to Betong lah 1 malam. So approximately about 8 to 9 hours lah, plus minus resting semua. So semalam kita duduk di sini, The Colour Express Hotel. Not bad, 400 baht per night, per room. Kita dapat paling atas sekali kat rooftop. Tapi yang peliknya tak ada sinki dalam bilik tu. Tandas ada, shower ada, katil, TV semua ada lah. Sinki tak ada. So but it's okay lah. For one night, not a bad place to stay. Nanti I drop location kat sini kalau siapa-siapa yang nak duduk kat sini. Alright, so we are getting ready to go on the bike and continue our journey back to Malaysia. Alright guys, see you guys on the road. Ciao. Okay, sampai di Route 41. Pak lu, makan lu, breakfast dulu before we continue our ride. So siapa-siapa yang ride mengalir ke utara, nanti ke Samui dan ada lalu sini lah, kat apa, Patalong Route 41. Right. Ni all the bikers will stop here lah. Most of the bikers will stop here. Ni ada geng RT3. Nak tolong ambilkan tak? Nak tolong ambilkan tak? Bukan dulu tak? Okey lah. Yang mana dia ambil kan? Yang mana? Okey, boleh. Jalan sikit. Okey. 1, 2, 3. Jap. 1, 2, 3. Jap. Ambil wide shot, jap. Okey, 1, 2, 3. Alright. Cek dulu. Okey bang, terima kasih. Boleh. Okey. Dari mana KL juga? Tak, kita nak balik Kita dari Meh Hong Son. Oh, ya ke? Dah pergi Meh Hong Son balik lah. Besok balik lah. Dah 2 minggu kat sini lah. Apa? Dah 2 minggu kat sini. Kami tu dah 3 Ogos tu bergerak. Oh. Apa 30 hari bulan. Oh, 3 bulan. 3 hari bulan bergerak. Ni nak pergi mana? Ni nak pergi Talenoy. Lepas tu round-round sini. Besok baru ke Hanya kejap. Touch down kejap baru terus. Sebelum ni? Sebelum ni Krabi. Oh, Krabi. Krabi dari Padang Besar. I see. Tak masuk bukit lah? Tak pergi bukit? Next. Oh, Tak cukup masa. tak, Krabi pergi bukit dah dekat lah. Dia perjalanan dia jauh. Yelah, betul juga. The next memang pergi lagi. Okey, alright.
Sebab member yang lain semua nak naik Betong dulu macam tu. Betul dia orang lewat satu hari. Nak pergi Talanoy tapi cuaca tak cantik. Nak ambil gambar tak cantik. Boleh lah. Tapi nampak grey lah. Kalau dia langit biru lawa. Langit biru lawa. Lepas tengok rezeki macam mana? Tengok rezeki lah. Dah sampai. Kan. Semalam best. Semalam terang. Dekat je sini. Dekat. Sampai lah. Dah sampai pun dah 2:30. Oh. Alright. Breakfast dulu. We have our breakfast first. Nampak cowboy ni cari Apache ni lah. Apache Apache. Buat servis. Dia ikut motor tengok kolej warna merah, motor warna merah. Motor warna biru, kolej dia warna biru. Color coordinated. Tadi warna hijau tu tak tahu dia pakai warna apa. Cari kita nak cari apa bengkel sikit punya susah, sikit punya payah. Okay, kita minum dulu. Panas. Oh, panas lit. Sampai ambil kasut pun dah tercabut lah. Ada. Yang dalam tu ada? Tapis dia tu. Lem ni masa apa? Oh. Ya tu kan mau. Jumpalah janji batu kali hitam. Right. Okay, we continue alright. Tadi berhenti sekejap kat tepi roadside punya workshop. Tukar dalam minyak hitam. Apa-apa minyak hitam yang dia ada untuk skuter, tukar je dulu. Lain tak payah fikir. Nanti sampai kat KL baru kita buat servis lagi. Kena buat kau-kau punya servis. Minyak hitam, minyak gear, CVT, air filter, cone bearing, side mirror, spotlight. Nanti balik kita bagi kasih sayang penuh dengan kat si Natalia ni. Alright, another 180 kilometers to our hotel. Yang ke ambil 3 jam. 3 jam tu sebab kena naik turun bukit. Road 410, 100 corners. 1000 dah buat, sekarang kita buat 100 pula. Untuk kali ke tak berapa dah.
Princess Banyaha nama dia. Looks to be majority Muslim here lah. Ni confirm dapat makanan halal. Sini tak payah pakai Google. Confirm dapat cari je. Pergi je. Finally kita sampai di Route 410 Betong. Dah puas layan corner Meongson, puas layan corner di Umpam Dev Highway. Kita layan pula Betong Route 410 100 corner. Okay. Lah berapa 2 minggu kot. 2 minggu kita keluar. This is the end lah, the end of our ride di Thailand. Nak sambung ke Malaysia tu ada lagi lah, tapi takkanlah korang nak tengok kan. Highway pun we'll see how lah. Tak tahu this is the ending of my video or ada ending lain tak keesokan harinya. So sekarang lebih terpotong, hotel dah booking, Mi, Dodi dengan Sportin diorang lah malam di sini. Nanti pergi makan Keng Som dulu. Get a proper meal in days. Hari-hari pun makan tak tertentu je. So, alright, sikit lagi dah sampai ni. Less than around 10 kilometers lah sampai pun. Matahari kena kat mata je. Sakit. Susah tu jalan tu. Welcome to Betong.
nearest Thai paradise to Malaysia. Are you behind me? Botong Mun Kulit Tunnel. Warna-warni, penuh dengan LED. Phía này. Where? And good morning. Hari ni balik ke KL, back to reality. So berapa hari duduk kat Betong untuk recuperate ambil tangan kanan kebas kan. So now it feels better, so it's time to go back another 5 to 6 hours home. So jom kita balik sekali Betong, kita balik ikut Pengkalan Hulu. One last round before we go. Goodbye Betong. See you when I see you. A few more months. Or maybe more than a few more months. Tak tahu lah. Depends whether I have time and the funds, and if anybody wants to join me again. I pun tak sure nak film ke tak nanti on the way back ke Malaysia tu, sebab boring lah kan, highway je. And also whether I want to talk about what happened
during the last end, the final stretch of the ride yang I solo di Pacuak tu. But it depends. Let's see how. So one last ride through Betong punya Mongkolit Tunnel. Sekarang kat belah sini malam cantik lah. Dia buka lampu LED semua. Dia dah make up semua sini. Cantik lah. Betong to me is like the nearest place where you can feel like you're in Thailand lah. Memang pun di Thailand, tapi it's not really Thailand lah kan, sebab dia is a border town. So you see, I think 80% kot orang Malaysia kat sini. Orang Malaysia, orang Singapore lah, but mostly it's Malaysians lah. Welcome back to Malaysia. Yeah, great to be back. Where the petrol is cheap. Mahal juga petrol kat Thailand tu. Setiap daerah lain harga. Semakin tinggi kau pergi, semakin mahal lah tu harga dia. Kalau korang perasan, time isi minyak kan, ada dua jenis 95. Satu dia gasohol, satu dia lagi gasolin. Gasolin tu lagi mahal. Gasohol tu dia gasolin tambah ethanol. Tak silap saya lah, this is where I heard of it before lah. Tapi don't believe me directly, just do your own research. Tapi that's what I know, gasohol dengan gasolin dua-dua pun 95, tapi yang gasolin tu lagi mahal. Sebab dia tu pure gasolin lah, tak ada campur ethanol. Some bikes, I think some bikes not suitable to have ethanol mix. Last corner sebelum balik KL ni. Lain banyak tak boleh. Cone bearing dah stuck kat middle lah. Dah order kena tukar baru lah. Cone bearing ni I rasa yang akan tukar ni yang nombor 3 ke nombor 4. Cone bearing ni kalau kena hentakan banyak kan, dia cepat lah petak cone bearing tu. So to avoid changing cone bearing kerap, janganlah langgar lubang. Time kat Thailand ni, lubang sometimes tak nampak sebab jalan tak rata kan. Lepas tu bayang-bayang, ingat bayang-bayang, padahal lubang. Dia ingat lubang, padahal bayang pula. So very hard to judge lah. And banyak construction, dia punya joining kan, dia tajam. So confirm akan hentak. Bawa skuter is not meant for those type of roads kan. Kalau bawa slow okay lah, kita orang bawa 70-80, sometimes tak nampak kan, bom, kena sekali. Ni handle dah lock tengah dah. But I'm still able to turn the handlebar lah, tapi dia akan tarik balik lah. Kalau kau pusing dia tarik balik sikit, pusing tarik balik sikit. So tengah dia dah petak lah. I think so lah. That is what happened yang sebelum ni. So I will do a breakdown on berapa kilo kita dah travel, and also costing lah, costing untuk semua ni, daripada daily expenses kepada insurance semua. So I can explain nanti, not on the bike lah, sebab I cannot remember all the details. Ni pun pagi-pagi dah bangun, dah nak keluar balik ke KL. So see the continuation of the video after this. For now I just lie at the road to go back home. Balik nak mandi,
baju semua, nak kemaskan rumah. We are back. Woohoo. On stop dari Simpang Pulai tadi. Okey, kita pemandu berhemah, rider berhemah, kita ikut jalan motosikal, laluan motosikal. Jangan jadi macam rider tu. Ada laluan motosikal dia tak nak masuk. Masuk bro, masuk. Tak nak masuk juga.